Orang JB buat sendiri kat rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ni kita nak buat murtabak penuh dengan inti daging. Buat sendiri dekat rumah, confirm puas hati. Okey, caranya mudah saja. Pecahkan 4 biji telur dan masukkan inti daging. Untuk inti daging ni, tumiskan 4 sudu bawang besar, 1 sudu kecil bawang putih dan juga 4 sudu besar serbuk kari. Tumiskan bahan-bahan ni. Next, kita nak masukkan 400 gram daging cincang dan peraskan dengan garam secukup rasa. Tumis sampai daging tu masak. Bolehlah angkat dan sejukkan. Lepas tu masuk dalam telur kita tadi. Kacau sebati. Next kita nak masak adunan telur dengan daging ni atas pan. Bentukkan jadi 4 segi. Sementara nak tunggu masak tu, ambil 1 keping instant paratha, buangkan plastik dan letakkan sedikit minyak. Ratakan minyak tu, lepas tu terbalikkan dan buang plastik. Tekan-tekan sampai dia jadi lebar. Okey, ambil adunan telur daging tadi dan letakkan atas paratha tu. Balutkan inti dan tutupkan 4 penjuru. Lepas tu letak balik atas pan. Masakkan kedua-dua belah dan siap untuk dihidang. Siap dah murtabak kita. Sedap ni, tebal intinya penuh dengan telur dan daging. Tak susah pun nak membuatnya. Yang penting berbaloi, boleh makan ramai-ramai dekat rumah. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye-bye.